Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, marilah kita membuat sesi ulang kaji berkaitan Ramadan dan puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa atau as-saum? Puasa ditakrifkan sebagai menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Puasa mula disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, dan ini bermakna Rasulullah SAW telah berpuasa selama 9 tahun sebelum kewafatan baginda pada tahun 11 Hijrah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kefarduan puasa telah dicatatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Justru, penonton sekalian, ibadah puasa adalah bertujuan untuk melahirkan umat Islam yang bertakwa, iaitu umat yang melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Para penonton, Ramadan adalah bulan mulia yang sangat banyak kelebihannya. Antara yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjelaskan antara kelebihan bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya segala perintah dan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sudah pasti memiliki kelebihan tertentu. Bagi ibadah puasa, Rasulullah SAW telah menukilkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berkaitan ganjaran bagi orang yang berpuasa, iaitu man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Para penonton, bagaimanapun terdapat juga peringatan daripada Nabi SAW mengenai ibadah puasa yang disifatkan sebagai sia-sia. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Mengapakah situasi ini berlaku? Ini berlaku kerana terdapat dalam kalangan umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa tanpa ilmu dan tanpa rasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para penonton sekalian, setelah kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis berkaitan puasa, marilah kita meneliti apakah sikap mukmin sejati dengan kedatangan bulan mulia Ramadan Al-Mubarak. Yang pertama, bersyukur dan gembira kerana kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk meraih pahala di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan mental dan fizikal dengan cara menyucikan diri dari sifat tercela dan berusaha
untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, menjadikan puasa sebagai perisai yang dapat melatih sifat sabar serta menjauhi perkara yang merosakkan pahala puasa. Sebagai ibadah di bulan yang mulia, sudah pasti puasa memiliki banyak keistimewaan. Antaranya yang pertama, Allah memberi ganjaran pahala berpuasa tiada had. Kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Maka sesungguhnya puasa itu untukku, yakni Allah, dan akulah, yakni Allah, yang akan membalasnya. Hadis Qudsi riwayat Bukhari. Keistimewaan kedua, Allah menyediakan pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu pintu dipanggil Ar-Rayyan yang akan dilalui oleh orang berpuasa ketika memasuki syurga pada hari kiamat nanti. Seterusnya, keistimewaan ketiga, dua kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Lis-saimi farhatan, farhatun hina yaftaru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang yang berpuasa merasai dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika dia berbuka puasa semasa di dunia dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah kelak semasa di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan doa semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita dan semoga kita semua diberkati sepanjang bulan Ramadan serta dianugerahkan dengan anugerah Lailatul Qadar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.